Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farhan Abdul Latif daripada Kelab Remaja Ikatan Muslimin Malaysia atau KRIM ingin berkongsi dengan anda tips-tips untuk menghadapi temu duga. Sebelum itu, satu fakta yang adik-adik perlu tahu bahawa 80% daripada beasiswa ataupun pekerjaan yang ditawarkan biasanya dinilai daripada temu duga itu sendiri. Dan 80% daripada soalan-soalan untuk temu duga itu akan berkisarkan tentang karakter-karakter anda. Jadi, apa lagi? Bersama kita untuk tips yang pertama. Tips yang pertama adalah dress code ataupun tata cara anda berpakaian. Dress code adalah satu perkara yang penting untuk membentuk satu first impression kepada si penemu duga. Anda harus ada mindset untuk mewahaukan si penemu duga. Bayangkan anda masuk dalam keadaan kemas, segak dan teratur, maka mood si penemu duga akan menjadi baik. Dan seterusnya, anda akan lalui temu duga dengan baik dan tenang. Assalamualaikum. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakaian segak, kemas dan kena pada interview adalah tips yang berguna. Anda tidak seharusnya membeli pakaian yang terlalu mahal ataupun berjenama. Sekadar untuk anda tahu bagaimana untuk memadankan antara tali pinggang anda, tali leher, seluar dan baju. Untuk lelaki, pastikan pada tali leher dan tali pinggang anda padan dengan kemeja anda. Putih dan biru muda sentiasa menang. Tali pinggang juga haruslah hitam. Tips yang kedua, datang awal untuk temu duga. Salah satu perkara yang penting ialah tentang masa anda. Datang awal untuk temu duga adalah langkah terbaik ataupun langkah pertama anda untuk memulakan interview yang baik. Bayangkan anda lewat, akan jadi serba tak kena. Jadi, untuk itu, antara tips-tips untuk datang awal ialah rancang perjalanan anda sehari ataupun berbulan-bulan sebelum anda interview. Kita ada Google Map, kita ada macam-macam lagi. Jadi, anda tahu di manakah tempat interview anda. Dapatkan alamat yang betul. Dan kalau boleh, sehari sebelum, anda sudah pun berada di tempat tersebut untuk anda jadi familiar ataupun biasa dengan tempat tersebut. Antara tips untuk datang awal juga adalah tidur awal pada hari sebelumnya. Anda tidur lewat, bangun lambat dan anda akan datang lambat. Kerana apa? Kerana tahukah anda kenapa penemu duga mengambil berat tentang isu masa ini? Kerana jika anda bekerja di tempat mereka ataupun anda menerima beasiswa mereka, dan mereka akan tahu bahawa attitude anda adalah seorang yang tidak menjaga masa. Tips yang seterusnya untuk datang awal adalah sediakan wang saku yang secukupnya. Pastikan anda ada wang yang cukup sekiranya berlaku kecemasan. Bayangkan anda bawa kereta. Anda bawa kereta dan kereta aksiden. Apakah yang anda harus buat? Ataupun kereta rosak. Maka wang saku ini digunakan untuk mengambil bas ataupun mengambil taksi. Jadi itu adalah untuk tips yang kedua, bagaimana untuk datang awal ke temu duga. Okey. Tips yang ketiga adalah membuat kajian ataupun research tentang beasiswa ataupun company, syarikat yang anda apply untuk pekerjaan tersebut. Rata-rata student ataupun pelajar, mereka tidak membuat kajian yang serius tentang beasiswa ataupun company tersebut. Ini menunjukkan ketidakseriusan mereka dalam memohon beasiswa tersebut. Dan satu perkara yang tidak disukai oleh syarikat-syarikat ataupun yang pihak yang menyediakan tawaran beasiswa ataupun pinjaman ialah anda tidak menunjukkan keobsesan anda terhadap beasiswa yang mereka tawarkan. Jadi
Kita ada Google, kita ada Yahoo, kita ada internet, kita ada buku, kita ada cikgu, kita ada macam-macam lagi untuk kita tahu. Kita ada surat khabar untuk kita tahu tentang background syarikat tersebut ataupun penyedia tawaran beasiswa ataupun pinjaman. Antara tips yang penting untuk membuat kajian ataupun research, anda perlu tahu sebesar mana syarikat tersebut, sebesar mana tawaran beasiswa tersebut, dan apakah keuntungan yang mereka ada ataupun mereka dapat untuk tawaran tersebut, dan kenapa anda suka beasiswa tersebut, kenapa anda suka syarikat mereka, dan kenapa anda memilih beasiswa tersebut. Sediakan jawapan yang konkret supaya anda menang dalam temu duga tersebut. Tidak seperti apa yang berlaku di belakang saya ini. Kita saksikan. Jadi Cik Amin Cik Amin. Ya. Apa yang Cik Amin tahu tentang beasiswa yang syarikat saya tawarkan? Apa yang saya tahu? Kuat sikit. Suara tu kuat sikit. Yang saya tahu, cik ni bagi beasiswa. Kalau mak kata beasiswa ni tak payah bayar. Banyak pula, 2,000 je dalam sebulan. Tu je lah. Tu je lah. Bagus jawapan tu bagus. Jadi soalan saya yang lebih kurang juga, Cik Amin ni nampak macam beria-ria nak apply beasiswa ni. Tapi Cik Amin tahu ke syarikat kami ni syarikat apa? Apa yang Cik Amin tahu tentang syarikat saya? Yang saya tahu, syarikat encik yang bagi beasiswa, yang nak tawarkan beasiswa kepada kami, encik kot yang bos yang bagi surat kat saya tu. Memang saya bos. Tadi sebelum saya masuk, saya jumpa setiausaha encik. Lawa juga orangnya. Yang syarikat encik besar lah, 8 tingkat encik. Besar sangat kerja encik ni. Bagi beasiswa saya banyak sikit. Itulah yang saya Okey. Baiklah, tips yang keempat, jangan lupa bawa resume dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Resume adalah sangat penting. Pada hari interview, mereka akan meminta satu salinan resume anda, dan mereka akan melihat dokumen-dokumen yang original daripada anda sendiri. Jadi saya mengusulkan anda sediakan satu fail macam ni, fail yang hitam, untuk memudahkan anda. Jadi bila anda masuk, bawa fail hitam ni. Jika mereka memerlukan apa-apa, just perlukan kepada mereka, dan mereka akan menilai sendiri dokumen-dokumen yang ada. Satu profesionalisme yang tinggi untuk anda tunjukkan kepada mereka bahawa anda adalah orang yang tersusun. Jadi ingat, resume dan dokumen-dokumen jangan lupa. Jadi Cik Yahya, tadi Cik Yahya ada cerita sedikit sebanyak lah tentang ni lah, tentang aktiviti yang Cik lakukan kan. Jadi saya nak tanya lah, Cik ada bawa resume ke tak? Resume tak ada, tinggal kat rumah. Jadi ada lah nak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tips yang kelima adalah bagaimana anda memberi salam ataupun mengucapkan salam sejahtera kepada si penemu duga. Anda harus ingat, memberi salam dapat menaikkan mood si penemu duga dan juga kita sendiri. Memberi salam juga adalah adat yang harus kita kekalkan.
Sambil memberi salam, anda juga harus mengukirkan senyuman yang paling manis yang anda boleh lakukan. Dan apabila anda bersalam, kekalkan jarak yang selamat apabila anda bersalaman dengan si penemu burger. Tidak jauh dan juga tidak terlalu dekat. Kekalkan jarak 1 hasta. Dan juga satu perkara yang anda harus ingat, bersalaman dengan si penemu burger, anda harus salam dengan kemas tetapi lembut. Satu tips yang berguna adalah letakkan tangan anda secara begini, dan bila bersalaman, temukan bahagian ini dan bahagian ini secara serentak dan lakukan penjutan dengan sekali saja dan tidak terlalu kuat. Kemudian lepaskan. Tips yang kelima, memberi salam dan berjabat tangan dengan kemas dan lembut. Tips yang keenam, saya ingin bocorkan satu soalan yang 99.9% akan masuk dalam Temuduga. Soalan yang pertama ialah, tell me about yourself. Sila perkenalkan diri anda. Itu adalah soalan wajib untuk apa-apa jua interview. Saya jamin 99% akan masuk. Hanya 1% tidak akan masuk. Jadi satu perkara yang penting adalah mengekalkan konsentrasi anda untuk menjawab soalan ini, dan juga cuba kekalkan sesimpel, semudah yang mungkin untuk anda menjawab soalan sebegini. Soalan sebegini tidak akan bertanyakan, soalan sebegini tidak akan berkisarkan tentang kehidupan anda, asal-usul anda, kerana semuanya sudah berada di dalam resume yang anda bawa. Yang penting anda menguraikan apakah kelulusan anda, karakter anda bagaimana untuk menyesuaikan diri anda untuk pekerjaan yang anda apply ataupun beasiswa yang anda minta. Jadi, disaksikan contoh yang anda tidak patut ikut. Jadi Cik apa ni? Cik Yusof. Ya, Cik Yusof tell me about yourself. Perkenalkan diri anda. Nama saya Yusof. Dah. Nama saya Yusof. Yusof bin Awang. Ayah saya Awang. Yusof bin Awang. Saya nak sulung. Nombor 2 Kak Ngah. Nombor 3 Alang. Nombor 4 Cik, sebab dia nombor 4 Along, Lengah, Alang, Cik. Kalau kat sekolah orang panggil saya Ujang. Saya memang lama dah duduk dekat yang saya tulis tu. Raya je, ayah saya beli rumah lah. Okey lah, kira memang saya duduk situ lah. Lepas tu bila yang nampak macam kelam kabut, tapi saya okey. Saya rasa saya boleh lah. Saya rasa saya dapat beasiswa yang cik tawarkan ni, insyaAllah. Itulah tentang diri saya. Dengan karakter yang cik ada ni, cik yakin dengan karakter ni? Saya sangat yakin ni, sangat yakin. Okay, terima kasih. Jadi, tips yang mudah, kekalkan konsentrasi anda seperti yang saya kata sebelum ni, dan keep it simple, make it easy. Dan anda perlu tahu apa yang anda katakan, kerana semuanya berdasarkan pengalaman dan karakter anda. Antara
Ada 3 perkara yang anda perlu tahu. Ceritakan tentang kelulusan anda, aktiviti-aktiviti ataupun persatuan-persatuan yang telah anda ceburi, dan apa yang anda dapat daripada aktiviti-aktiviti tersebut untuk menyesuaikan diri anda dengan beasiswa yang ditawarkan. Sebagai contoh, anda ingin apply ke juruteraan elektrik. Ceritakan anda adalah seorang pengurusi persatuan matematik ataupun persatuan elektrik. Anda pernah cipta satu telefon ataupun apa-apa juga. Dan itu adalah jawapan yang sebaik-baiknya. Jangan cerita asal-usul anda dan ambil masa yang terlalu lama sehingga memboringkan si penemu duga. Tips yang ke-6. Tips yang ke-7, body language ataupun bahasa badan anda. Tahukah anda bahawasanya body language adalah perkara yang kita buat tanpa kita sedari? Atau kita boleh katakan bahawa body language adalah tindakan luar sedar kita. Dan pastikan bila anda duduk, anda mempunyai posture yang betul, kedudukan yang betul. Duduk dengan tegak, segak dan confident. Disiplinkan kaki anda ataupun tangan anda untuk 30 minit saja. Jika anda seorang yang kinestetik, anda seorang suka bergerak, disiplinkan diri anda untuk temuduga itu saja. Sebagai contoh saya bawakan, antara yang biasa kita lakukan adalah menggoyangkan kaki. Mungkin itu adalah habit, tetapi bagi si penemuduga, ia menunjukkan anda tidak begitu confident untuk diinterview. Yang kedua adalah bermain dengan pen. Bayangkan anda si penemuduga dan anda menemuduga orang yang bermain pen. Adakah anda terasa seperti annoying bermain pen? Yang ketiga adalah menggerakkan tangan ataupun menggendang sesuatu. Adalah tidak baik ataupun tidak sopan jika anda berhadapan dengan penemuduga dan anda mengetuk-ngetuk mejanya. Yang keempat, bermain kapet. Menggerakkan kaki-kaki anda di atas kapet. Itu juga adalah satu fenomena tidak confident anda untuk diinterview. Yang seterusnya dan yang terakhir, antara perkara yang biasa kita lakukan adalah menggaru kepala ataupun meletakkan tangan di bahagian muka kita. Sebagai contoh, apabila si penemuduga menanyakan soalan, anda menggaru-garu kepala sambil menjawab. Dan sekali lagi saya katakan, habit seperti ini ataupun perkara-perkara seperti ini jelas menunjukkan anda seorang yang tidak confident. Disiplinkan diri anda selama sejam sekadar untuk ditemu buat. Baik, tips yang ke-8. Sila matikan telefon bimbit anda. Nampak macam simple, tetapi boleh mengganggu perjalanan hidup anda. Kerana apa? Apabila ditemuduga ataupun apabila proses interview sedang berjalan, anda akan mendapati bahawa apabila telefon anda berdering, ia membawa 1001 masalah kepada anda. Hati anda tidak akan menjadi tenang kerana memikirkan impression si penemuduga, dan juga jawapan anda kepada penemuduga akan menjadi berterabur dan tidak tersusun. Jadi Encik Azim, sila perkenalkan diri anda. Okey, nama saya Muhammad Azim bin Ahmad Ramadan. Latar belakang saya seorang bekas pengurusi presiden pada persatuan kejuruteraan di sekolah saya. Dan kami berjaya mencapai banyak pencapaian yang sangat membanggakan.
Sekejap. Meeting. Hello. Tengah ada interview. Sekejap. Telepon nanti Ha? Okey. Dekat saya kat mana tadi? Awak kat mana saya pun tak tahu. Saya adik-adik saya tinggal Siasat, Johor. Mana tadi? Okey, tak apa. Jadi kesimpulan saya, sebelum anda masuk, pastikan semua ditutup, termasuk anda punya loceng, alarm dalam handphone anda. Kerana apa? Saya dapati bahawa alarm apabila ditutup telefon ataupun dimatikan telefon, alarm tetap akan bunyi. Jadi pastikan alarm anda diubah masa ataupun off alarm anda sebelum anda matikan telefon anda. Jadi itu adalah 8 tips yang kami boleh kongsikan berdasarkan pengalaman dan juga mungkin tunjuk ajar dan kajian yang telah kami lakukan untuk membantu adik-adik menghadapi temu duga. Soal tak confident, soal kecup perut, itu memang lumrah. Kita berhadapan dengan orang yang kita tidak kenal dan kita mengharapkan sesuatu daripada mereka. Tapi adik-adik perlu ingat tempat bergantung kita pada siapa, dan juga adik harus ingat dengan tips-tips yang kita kongsikan, yang kami kongsikan pada adik-adik, ia dapat mengurangkan risiko kegagalan. Itu adalah keyword untuk tips-tips yang kita kongsikan. Okay, nasihat saya, yang pertama, berikan yang terbaik di dalam peperiksaan. Kemudian apabila adik dipanggil untuk temu duga, pastikan adik bersedia, dan mestilah adik merasa yakin dalam menghadapi setiap temu duga, kerana keyakinan yang tinggi akan menyumbang kepada kejayaan adik dalam menghadapi temu duga yang akan datang. Seterusnya, jangan lupa adik semua berdoa kepada Allah SWT supaya Allah memudahkan jalan dalam kita mencapai kejayaan di Menara Gading. Salam sayang dari saya, Muhammad Al-Bara bin Ayub, dan saya Muhammad Farhan Abdul Latif, ingin menyampaikan ucapan terima kasih daripada Kelab Remaja Ikatan Muslimin Malaysia ataupun KRIM. Dan kami mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik semua. InsyaAllah kita jumpa nanti di universiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Bukan mengejar pangkat dan harta, bukan mencari uang dan kekayaan, demi berkhidmat kepada bangsa untuk mendapat redha ilahi. Teman di Islam kita jadikan saudara sahabat yang sejati, bersatu teguh dan istiqamah, miliki sifat mukmin mulia. Teman di Islam kita jadikan saudara sahabat yang sejati, bersatu teguh dan istiqamah, miliki sifat mukmin mulia. Salam sayang dari saya, Muhammad Al-Bara bin Ayub, Dan saya Muhammad Farhan Abdul Latif dari Kelab Remaja Ikatan
Okey. Dan saya Muhammad. Dan saya Muhammad Farhan Abdul Latif dari dan saya Muhammad Farhan Abdul Latif dari Kelab Remaja Ikatan Muslimin Malaysia. KRIM.